pada 1 jam pertama di alam barzakh, mereka-mereka yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mereka akan menyebutkan perkataan qal. Ini Allah cerita dalam Quran tau, bukan hadis. Rabbirji'un, Rabbirji'un. Orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang kafir, saat ataupun minit yang pertama bila dimasukkan ke dalam alam barzakh, si fasik ataupun munafik akan sebut Rabbirji'un, wahai Allah, kembalikan aku ke dunia, bagi sat nyawa kembali. Boleh tak wahai Allah, nyawa yang hang bagi dulu waktu aku hidup dulu, boleh tak kembalikan sebentar saja nyawa itu wahai Allah, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dulu aku semayang lambat, dulu aku tak pernah semayang subuh, aku semayang maghrib isyak saja. Wahai Allah, malam ni aku dah mati, kembalikan aku ke dunia sementara. Aku nak bertaubat, aku nak semayang, aku nak bertaubat, aku nak sedekah, aku nak taubat, aku nak baca Quran. Dulu aku lalai ya Allah,